Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini kita menjalini hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut iman masing-masing. Ada di antara kita yang mungkin bersungguh-sungguh, ada di antara kita yang mungkin sambil lewat, ada yang langsung tidak kisah. Tapi bagi kita yang mungkin sedang sibuk mencari keridhaan Allah, jangan pula sibuk mencari dosa-dosa orang lain. Pastikan kita jangan tergendala tumpuan kita, kerana yang penting bagaimana Allah menilai kita. Tak kiralah bagaimana kita menilai orang, bagaimana orang menilai kita, kerana inilah masanya kita tidak mahu rugikan. Sejak 1 hari bulan Ramadan lagi, kita telah berusaha bersungguh-sungguh. Kita menantikan saatnya tiba 10 malam terakhir ini. Kita rebut peluang dan memperbaiki diri kita. Dan perbetulkan niat kita, iman kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya kita nak menjadi orang yang lebih bertakwa berbanding hari-hari sebelum ini.